Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي زدنا علما يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kurniaan nikmat kepada kita, yang tidak henti memberikan keizinan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ruang kepada kita untuk menunaikan setiap tuntutan yang diperintahkan oleh Allah taala pada hamba-Nya, yang kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kurniaan nikmat yang kita rasai pada saat ini diberikan secara istiqamah, diberikan secara berterusan, berpanjangan, sehingga kita menutup mata kita pada penghujung pengakhiran kehidupan kita dalam keadaan kita berjalan di atas landasan yang diredai oleh Allah, diredai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan asbab kita berada dalam majlis ilmu ini diampunkan pada seluruh dosa-dosa kita yang lalu, dan Allah Ta'ala jadikan kita tergolong dalam golongan orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dekat di sisi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kembali pengajian kita dalam mendengar nasihat-nasihat daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin, radhiyallahu ta'ala anhu, ila anqal dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat iman. Kita berhenti pada muka surat 131 pada tajuk perkara yang sunat. Perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Baik. Sekarang ni Imam Abdullah bin Haddad nak tuju kepada kita, bila dah lalui pada hari Jumaat, maka banyakkan laksanakan perkara-perkara sunat, kerana hari lain pun kena buat juga, tapi bila hari Jumaat ni dia ada specialnya lebih lah. Dia ada lainnya. Dia ada lain keutamaan yang khusus pada hari Jumaat. Maka ada perkara-perkara yang sunat lain pula untuk kita buat pada hari Jumaat. Baik, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di antara perkara sunat. Perkara sunat ni perkara yang kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggal,
tidak dapat apa. Tidak dapat apa. Di antara perkara sunat yang patut dilakukan pada hari Jumaat ialah membaca surah Al-Kahfi. Pertama, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad suruh pada kita untuk bila hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Maknanya hari Jumaat ni bermula bila? Bermula selepas maghrib hari Khamis. Hari Jumaat tu. Ada. Garik Khamis tu kita panggil malam Jumaat kan. Lepas pada garik itu dah masuk dah hari Jumaat. Itu dari segi kalender Islam lah. Dari segi waktu Islam kita. Jadi lepas pada maghrib itu dah masuk dah hari Jumaat. Maka disunatkan pada kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Khusus pada hari Jumaat. Pada hari lain nak baca tak ada masalah. Tapi hari Jumaat ni khusus. Nabi pesan. Warid daripada hadis Nabi SAW. Nabi suruh baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Surah Kahfi ni panjang lah. Panjang. Muka dah 10 muka. Lebih kurang lah. Dan ada hadis Nabi SAW di antara fadilat. Dalam surah Al-Kahfi, Nabi sebut, man hafidha, ada riwayat man qara'a ashrul awail min suratul kahfi wa ashrul awakhir usima minad dajjal. Siapa yang menghafal ataupun membaca, riwayat membaca 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir di surah Al-Kahfi, 10 pertama, 10 akhir. Usima minad dajjal, akan dilindung dirinya daripada fitnah dajjal. 10 pertama, 10 terakhir. Jadi kalau baca seluruh, tak ada lagi ya. Lagilah kan. Cumanya sekadar untuk baca 10 pertama, 10 terakhir itu dah memadai dah. Sebab ada warid daripada Nabi SAW. Sudah cukup untuk terlindung diri kita daripada fitnah dajjal. Dia orang kata, dah benda efeknya baca surah Kahfi dah mari dajjal kat gini. Baca je lah dulu. Baca je lah dulu. Bagi tahu lah lagu mana keadaan. Tapi kalau boleh, jangan minta untuk kita ni hidup pada zaman adanya dajjal. Jangan minta lah. Orang tahu kau kata, nak tengok lagu mana dajjal gini. Dan kalaulah kita ada pada zaman dajjal ada, jangan sibuk nak tubik nak cari dia. Jangan sibuk nak pergi tengok dia. Dasar sibuk lah. Sebab dia mari lagi. Dia memang akan mari. Dia akan lalu pada seluruh rumah-rumah, dia akan masuk belaka dalam tempoh 40 hari sahaja. Dajjal akan mari. Dia mari belaka. Cerak-cerak mana pun dia akan sampai belaka. Sebab benda, dia nak cari pengikut supaya orang jadikan dia ini sebagai Tuhan. Dajjal, dia mari dalam keadaan ada kuasa. Bukan tak ada kuasa. Ni orang tak ada kuasa pun orang nak gila dah. Tak. Dah ayah ping, ada mana ada kuasa ke tu kuasa. Mana-mana ada orang ikut. Ada juga orang ikut. Fir'aun, mana ada kuasa. Tak ada kuasa pun dia. Cumanya dia bolehlah perintah-perintah lagu, tapi tak ada kuasa lah seumpama kuasa Superman. Benda tu tak ada. Tak. Tapi orang ikut kat dia. Ada orang ikut dia. Hari ni pun ramai mana mengaku Nabi lah, mengaku Rasul lah, wakil Tuhan, macam-macam lah. Ada juga pengikut. Dajjal mari dalam keadaan dia ada kuasa. Dan dia memaksa kepada kita untuk ikut dia. Mu sayang tak? Ni, ahli keluarga mu ni. Sayang mak mu, sayang anak mu. Aku boleh buat hidup mu lah. Dajjal kata, aku boleh buat hidup. Dajjal boleh menghidupkan yang mati. Allah beri kuasa pada dia. Dia boleh buat hidup orang mati. Mu nak, aku boleh hidupkan. Bukan kaya-kaya ada, aku boleh buat hidup. Dengan syarat mengaku ku Tuhan, aku boleh buat hidup. Aku boleh buat hidup orang. Dia bukan mengaku ku Tuhan. Kalau orang yang tak kuat, dia sayang anak dia yang mati dah. Dia sayang ahli keluarga dia dah yang meninggal dunia. Gogeh juga. Nak hidup semula, nak buat hidup semula. Tapi dengan syarat mu kena mengaku aku Tuhan. Dan dia kata ni, kapal mu ni tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada makanan. Dia kata tolonglah. Aku boleh buat turun hujan. Aku boleh buat turun hujan. Tapi dengan syarat mu kena mengaku aku Tuhan. Dajjal mari pula. Dia mengaku. Tak, mari jadi pengikut aku Tuhan. Ada orang yang kuat iman, tak tambuh. Tambuh ikut mu Dajjal. Dajjal jadikan seluruh kampung tu kering belaka. Tak ada air, tak ada makanan. Kering. Dajjal boleh buat. Siapa tak ada makanan? Sebab itulah kata Nabi SAW, makanan orang mukmin ketika mana adanya Dajjal adalah zikir dia. Kalau masa tu nak berzikir, tak jadi makanan.
Dia nak kena start masa ni lah, kena banyak berzikir. Dia bukan berzikir sampai jadi rasa kenyang. Zikir itu boleh menenangkan dia. Bila tenang ni, dia tak rasa dah benda lain. Dia tak rasa lapar, dia tak rasa dah. Itu kekuatan zikir. Makanan bagi orang mukmin ketika mana di akhir zaman lagi. Ketika mana ada Dajjal lah. Dajjal marilah keadaan kuasa. Ni orang hok artis-artis mari tak ada kuasa pun gelap habis orang. Macam beruk lah ke? Lepo. Dajjal mari lagi lagu mana? Mari dengan kuasa. Kata Nabi pesan juga, kalaulah kita ada, moga-moga taklah dah ambil dululah kita sebelum kita duduk di zaman Dajjal. Nabi kata, kalau ada anak bini, ikat anak bini. Nabi suruh ikat. Sebab benda, orang lelaki ni bila tahan sikit, dia boleh kuat lah. Dia gagah sikit. Tapi kalau mau tengok anak ada makanan. Dajjal bagi tahu. Siang anak lapar. Ni aku tahu makanan. Tapi kena dengan aku Tuhan. Mok dok sanggup tengok anak lapar. Dia lapar tak apa. Lepas tu Nabi kata ikat anak bini. Jangan wizubik. Jangan wizubik. Ada. Patutnya bukan kata ikat masa zaman Dajjal, masa ni banyak dah kena ikat sebenarnya. Banyak dah kena ikat. Jadi beruk ke? Artis mari ke airport tu jadi beruk ke? Dah jadi orang. Kalau tengok video-video dia beruk. Suka tak tengok artis K-pop? Suka tak tengok artis-artis yang mari? Ada. Jadi beruk ke? Pakai tudung lah beruk. Pakai tudung. Itu masalah. Jadi malulah. Jadi Dajjal mari dia ada kuasa. Jadi ikat. Itulah. Moga-moga tak ada lah. Tapi akan datang adalah anak cucu kita lagi. Anak cucu kita, ada keluarga kita akan ada lah. Maka pesan sama pada mereka. Jadi di antara kekuatan kita untuk jaga, baca surah Kahfi. Baca surah Kahfi. Jangan tinggal. Tak mampu buat belaka, nak baca belaka, baca 10 pertama, baca 10 terakhir. Baca 10 pertama, baca 10 terakhir. Man la yudriku kulluh, la yatruku kulluh. Kalau tak boleh buat belaka, jangan tinggal belaka. Ni dah lah baca Kahfi tak boleh buat dah. Habis ngebelaka-belaka tak baca. Tak ada buat benda langsung. Ada kurang-kurang tahu dah surah Kahfi tu panjang. Baca 10 pertama, baca 10 terakhir. Jadi itu di antara sunat kita, baca surah Kahfi di hari Jumaat, malam Jumaat. Dulu zaman-zaman belajar 3 kali baca surah Kahfi. Pertama malam Jumaat, lepas tu pas subuh Jumaat, lepas tu sebelum sembahyang Jumaat. Baca surah Kahfi 3 kali baca. Paling hot dot tu pun 2 kali ya. Malam baca, pagi baca, subuh baca. Kita tak apalah. Sekali tak apa dah. Tak kena leh juga sekali, tak dah juga. Kerjalah ada. Baca 10 pertama, baca 10 terakhir. Jangan tinggal. Ini warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang baca Kahfi, sejik seorang pun buat baca Yasin. Gilah kata. Hari lain sibuk dah kita. Tak. Nak baca Quran lain mungkin sibuk dah. Gilah baca Yasin. Surah sejik. Balik baca surah Kahfi 10 pertama, 10 terakhir. Jangan pergi sangguh orang baca Yasin. Batuk ni. Jangan pergi sangguh orang baca Yasin surah sejik. Yasin. Baca Kahfi. Nabi suruh baca Kahfi kan malam Jumaat kata. Dah mau baca lah. Kan surah sejik buat baca Kahfi kan tak ada sekabuk mari. Lama baca surah Kahfi. Sejik surah nak buat. Baca Al-Mulk 3 muka tu pun dia akan nak orang tembur. Baca 3 muka. Tembur. Aku baca malah baca. 3 muka tak imam buat dah. Baca surah Kahfi 10 muka. Lama. Baca Yasin pun dia akan nak neleh dah. Sengguk kat tu, sengguk kat ni. Tak, ada layang kat tu. Baca je lah. Ada. Lepas tu, dah sama marah orang. Baca lah kita tak. Nak baca surah Kahfi, baca lah. Baca rumah. Kita ni nak kupur orang, nak mudah orang. Kurang-kurang dia tak baca Kahfi, baca Yasin. Ada. Kurang-kurang daripada malang tu sendiri. Ada benda tu, kurang budak baca. Dia dah kehanyut kita. Nanti kau buat ni. Man la yudriku kulluh, la yatruku kulluh. Tak boleh buat belaka, jangan tinggal belaka.
Jangan tinggal belaka. Ada benda yang kita buat. Jadi paling kurang baca surah 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Warna boleh elok fitnah dajjal ni, baca je lah. Nabi suruh. Nabi suruh. Kita nak tahu lagi lagu mana? Mungkin dengan keberkatan baca surah Kahfi ni adalah menjadi kekuatan keimanan kita lah. Boleh tahan daripada fitnah dajjal. Dan kalau kita baca 10 pertama tu pula, memang dia mengisahkan tentang pemuda-pemuda yang lari daripada raja yang zalim. Yang lari daripada raja yang zalim. Raja yang zalim yang tak ambuh ada orang beriman kepada Allah. Tak ada. Jadi mereka ni pemuda-pemuda bukan orang-orang tua. Pemuda. Kuat dah iman mereka ni. Akhirnya mereka lari ke mana? Lari ke tu lah. Lari ke Gua Kahfi. Atau nama Gua Al-Kahf. Dia Al-Kahf ni, di gua yang agak besar. Al-Kahfi itu, Al-Kahf. Itu adalah gua. Maksud pada gua. Ghar gua juga. Ghar Thur. Ghar Hira. Gua Thur. Gua Hira. Gua juga. Tapi gua dok muat ramai. Muat 2 orang, muat 3 orang. Gua kecil. Tu Ghar bahasa Arab. Ada pun Al-Kahf. Gua juga tapi besar. Ni boleh muat 7 orang dalam. Pemuda-pemuda. Tambah selagi, pendapat aku kuat lah. 7 orang, tambah selagi anjing. Anjing pun ikut juga. Anjing pun duduk dalam gua juga. Akhirnya, sebabkan kekuatan iman pemuda-pemuda ni, akhirnya Allah Ta'ala tidurkan dia. Beratus tahun tidur. Tidur. Bukan apa, tidur 300 tahun. Dia tidur. Sampai dia bangun tu, dia nak pergi beli tu, tukar habis dah. Raja hok bunuh orang tukar dah. Tukar raja, dia raja baik dah pula. Sampailah nak pergi beli tu dengan pitih. Pitih yang orang nak pakai pitih tu. Orang nak pakai dah pitih tu. Pitih zaman dulu lah. Kata, mari dari mana ni kata. Dah aku baru tidur kejap ni. Macam tu balah. Balah lah. Ada pertengkaran. Allah cerita dalam surah Kahfi tu, pertengkaran di antara mereka. Kita ni tidur lama mana ni kata. Dok baru tak habis sekejap dia kita tidur. Dia kata rupanya 300 tahun tidur. Lama tidur. Tidur apa 300 tahun? Tapi Allah buat. Tidak makan, tidak minum. Jadi gitu jugalah. Benda boleh berlaku dengan keberkatan kita baca surah Kahfi ni. Allah boleh lindung kita. Lagu mana keadaan tu serah pada Allah lah. Yang penting kita minta supaya Allah lindung kita daripada fitnah Dajjal. Dan minta kepada cucu-cucu kita yang akan datang, walaupun kita mati dah lagi pun, biar mereka terhindar daripada fitnah Dajjal. Jadi gitu. Itu di antara perkara sunat pertama untuk kita buat pada hari Jumaat. Baca surah Kahfi lah. Tak boleh baca belaka pun, baca 10 pertama, 10 terakhir. Ingat tu. Baik. Yang kedua, kemudian memperbanyak selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang dan malam Jumaat. Ini ada hadis lah. Ayat Quran Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, yusallun. Apa? Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Allah dan para malaikat. Allah mulakan dengan zat dia. Kerja lain, Allah beritahu semayang. Allah semayang kan? Semayang Allah suruh sembuh dia kan? Puasa. Allah suruh puasa. Allah puasa tak? puasa. Keluar zakat, pergi haji, pergi umrah. Allah beritahu tu, beritahu ni. Allah buat tak? Allah tak buat. Tapi beza dengan selawat ke atas Nabi SAW, Allah mula diri dulu. Tu hebat selawat. Tu hebat selawat. Kita buat sekali dengan perintah Allah dan Allah buat juga. Mana saat ni kalau lah boh suruh pekerja buat kerja tu biasa lah. Boh turun padang, boh bawa kes juga. Maknanya kira besar tu. Maknanya kira bawa kes tu kira berkat besar tu kalau boh turun attack. Ini Allah sendiri selawat pada Nabi SAW. Dan dia menggunakan lafaz yusalluna. Kalau baca bahasa Arab, yusalluna fi'il mudhari'. Dia yufidul istimrar. Manfaat dia adalah untuk berterusan. Yusalluna. Maka Allah per malaikat senantiasa selawat semua. Allah kita, malu lah kita. Kalau kita dah banyak selawat pada Nabi, sehari tak ada selawat pada Nabi, berat kita. Kalau sehari tak ada selawat pada Nabi ni, berat kita ni. Ada. Jangan ngagak semayang aja. Semayang lah. Selawat dalam semayang lah. Dalam tahiyat kita. Ini selawat luar semayang.
Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, maka kalau orang tak beriman, kurang iman, tidak banyak selawat. Konsepnya gitu je. Kita tak kuat iman tak gagah, kurang selawat kita ni. Orang beriman dia akan selawat kepada Nabi. Hai orang beriman selawat ke atas Nabi SAW dengan memberikan salam dengan sesempurnanya. Jadi perintah Allah Ta'ala untuk selawat kepada Nabi tak ada waktu. Kau anda kita Kau anda kita nak selawat bila? Nah, tak ada perintah waktu bila-bila. Nak selawat hari ni. Allah kata, tak ada. Ikut pandai kita. Tengah makan boleh selawat. Tengah duduk boleh selawat. Tengah baring, dengung kejap boleh selawat. Nak tidur boleh selawat. Ikut pandai. Tengah berlari boleh selawat. Bila-bila masa. Ada. Cuma tempat tu kena tengok lah. Tempat dalam tandah nak selawat atas juga. Makruh hukum dia. Kalau lah niat untuk menghina, haram lah hukum dia. Selawatlah tempat-tempat amalat ni. Tempat-tempat yang harus terbuka pada kita. Kat pandai kita. Selawat atas Nabi. Dan ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, Akthirus salata alayya lailatul gharra wa yawmal azhar. Perbanyakkan selawat ke atas aku pada malam Jumaat dengan hari Jumaat. Ni khusus Nabi pula tahu. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni hari lebih. Hari Tuhan nak lebih. Jadi bila lebih, mu kena lebihkan selawat ke atas aku. Hari lain selawat, lawak 100 kali. Setiap hari selawat 100 kali, 100 kali, 100 kali. Asal hari Jumaat tambah sikit. 300 kali. Ada orang hari lain 300. Hari Jumaat tambah pula. 1000 pula. Hari malam Jumaat. Khamis malam Jumaat tu start dah. Banyak selawat ke atas Nabi SAW dengan hari Jumaat. Hari Jumaat perbanyak juga selawat ke atas Nabi SAW. Maka fadilat orang selawat ni ada macam-macam lah. Terlampau banyak. Nak cerita ni panjang aja ni cerita bab selawat saja. Di antaranya ada seorang sahabat Nabi, dia khabar kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni nak selawat kepadamu, tapi banyak mana aku nak selawat? Nabi kata, insyi'ta, ikut pandamu. Ikut pandamu nak selawat macam mana? Maka dia kata, kalau begitu ya Rasulullah, aku nak menjadikan 1/4 hari aku selawat padamu. Dia bagi 4. Hari dia tu dia bagi 4. 1/4 aku nak selawat padamu. Nabi kata, in zitta fahuwa khairul lak. Kalau mu tambah, lebih baik bagi kamu. Maka dia kata, kalau gitu Rasulullah, aku buat 1/3. 1/3, dia bagi 3 pula hari dia untuk selawat padamu. Nabi kata, in zitta fahuwa khairul lak. Kalau mu tambah lagi tu lebih baik. Kalau gitu Rasulullah, aku tambah lagi. Setengah. Separuh hari aku ni, aku nak buat selawat saja padamu. Di samping buatlah kerja lain. Maksudnya semayang bang apa semua tu, hak wajib tu. Aku punya separuh hari tu, aku nak selawat padamu. Sebab selawat ni tak ikut mana kita, bila-bila kan. Ada semayang, atau tak ada semayang, boleh selawat. Separuh hari tu nak buat. Nabi pun jawab, in zita fahuwa khairul lak. Kalau mu tambah lagi, lebih baik. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu, aku jadikan seluruh hidup aku ni, kerja aku nak selawat padamu. Tiap masa. Berhenti bila? Berhenti tanya aku semayang, tanya aku makan, itu je. Hal lain aku nak selawat pada engkau. Nabi pun jawab, idzan tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Oleh itu, Nabi kata, Allah Ta'ala akan hilangkan segala resah dalam hati kamu. Hilang, tak ada. Tak ada kesedihan, tak ada kegundahan, tak ada keresahan. Hilang. Wa tughfar dzambuk, dan Allah Ta'ala ampun dosa kamu. Dengan selawat ke atas Nabi SAW, tiket besar untuk Allah Ta'ala ampun dosa kita. Selawat. Ingat main lah selawat ni. Selawat tu penting. Jadi, batu orang kata kalau banyak masalah, sekabut, dah ingat benda-benda ke, selawat banyak, we tenang. Selawat ni boleh tenang. Diberi ketenangan pada kita, dan Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita dengan selawat. Banyak lagi lah. Fadilat selawat yang nak cerita, akan datang. Mungkin ada masuk bab selawat ke atas Nabi SAW. Maka perbanyak selawat kita dah. Perbanyakkan selawat kita ke atas Nabi SAW. Maka bila orang sebut tentang Nabi, terus kita pun selawat juga. Bila orang sebut nama Nabi Muhammad SAW, kita pun selawat juga. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pesan, orang kedekut adalah orang bila mana dengar nama aku, tidak selawat ke atas aku. Sallallahu alaihi wasallam. Tak bazir air liur kita. Tak bazir. Daripada kita duk memaki orang, selawat tu, air liur tu kita telang. Telang air liur yang ada selawat ke atas Nabi SAW, keberkatan dalam diri kita. Baik. Hendaklah anda pelihara sunat ini baik-baik. Tadi tu dah 2 dia tu dah. Lagi, pada hari Jumaat pula, hendaklah anda menyegerakan kepergianmu ke masjid awal-awal lagi.
ataupun sekurang-kurangnya anda pergi ke sana sebelum tergelincir matahari ataupun sewaktu tergelincirnya. Okey. Jadi kata segera pergi masjid, pergi sembahyang. Sembahyang Jumaat segeralah. Jangan lambat-lambat. Pergi sembahyang. Al-bukur ilal Jumaah. Pergi awal masjid ni ada fadilat. Nanti kita akan cerita hadis Nabi SAW tentang awal orang pergi sembahyang Jumaat ni boleh pahala dia. Itu bagi makmum, bagi imam sunat pergi lambat. Tak imam baca khatib lah, bukan tak imam hak dak tugas. Tak imam hak dak tugas pergi awal tak lah. Dia jadi makmum. Tak imam gak dia kata, ya saya tak imam gak kamu. Tak imam hak jadi khatib. Jadi khatib tu sunat pergi lambat. Sunat pergi lambat. Jangan lambat ngak. Jangan lambat sangat, ada orang nunggu pula. Lambat maksudnya dia boleh pergi lepas orang bang Zuhur ke. Tapi tengoklah, memang imam jauh. Dok, itu bit lepas Zuhur, dengung orang nunggu. Maksudnya dia masuk masjid lambat tak ada masalah. Sunat bagi imam. Ada pun makmum sunat pergi awal. Sunat pergi awal. Jadi kata benda sekurang ataupun kurang-kurangnya anda pergi ke sana sebelum tergelincir matahari. Maksudnya sebelum Zuhur lah. Sebelum orang bang Zuhur. Dan ni Zuhur berapa? 12.50 kok. Kau berapa? 1. Gitu habis kurang. Dah nyala lagi TV kan? Dah nyala TV kan? Boleh tengok scene ni. Syuruk ada, subuh ada. Tak aku satu. Belum aku satu hari. Belum abang. Sebelum abang pergi saja. Sebelum tergelincir tu. Tergelincir ni maksudnya matahari boleh tegak atas kepala. Dia tergelincir sikit belah barat. Masuk waktu Zuhur lah. Tu masuk tergelincir tu. Asalnya Zuhur ni bila? Waktu dia ketika mana tergelincir matahari sebelah barat. Matahari naik daripada timur. Dia pun tegak atas kepala. Tergelincir ke sebelah barat. Masuklah waktu Zuhur. Cuma kita dah ada waktu dah kan. Kita ada waktu dah. Tengok waktu lah. Cukup dah sikah dah lah waktu tu. Pergi sebelum tergelincir matahari. Ataupun sewaktu tergelincir orang bang tu pergi. Maknanya kita dah khutbah. Dengar khutbah lah Dino. Jangan nak dengar khutbahnya. Baik. Seterusnya bukanlah dari perkara sunat dilewatkan sembahyang Jumaat itu sehingga okey baik. Jadi makmum sunat pergi awal. Ini ada hadis Nabi SAW. Nabi kata pergi sembahyang awal. Pergi sembahyang awal Jumaat. Pergi sembahyang awal. Pergi sembahyang Jumaat lah. Sembahyang awal. Kerana apa? Kerana Allah bagi pahala pada mereka ini mengikut waktu dia pergi. Ikut waktu dia pergi sembahyang Jumaat. Dalam hadis sebut ada riwayat 5 waktu. Ada riwayat 6 waktu. Baik. Siapa yang pergi waktu pertama? Ni malaikat nunggu orang pergi sembahyang Jumaat. Siapa dia pergi pada waktu yang pertama? Masuk sejid lah. Masuk sejid tu sembahyang Jumaat. Orang nak sembahyang Jumaat pergi duduk sejid lah. Tikah, ngaji, kot dia lah. Tapi dia pergi tu untuk sembahyang Jumaat. Waktu pertama. Pahalanya seumpama dia sedekahkan 1 ekor unta. Dia beli seekor unta, sembelih bagi orang. Sedekah. Unta mahal. Tak. Unta mahal. Berapa ribu unta? Kat 10,000 kok. 6,000. Lebih kurang lah unta seekor. Sedekah seekor unta. Dah lebih biti pun. Tapi pergi sembahyang awal. Pada benda, waktu pertama. Jadi kita cerita. Waktu pertama tu lagu mana pula? Yang kedua, waktu kedua. Siapa yang pergi pula? Pada waktu yang kedua. Seumpama dia sedekahkan 1 ekor kambing. Kibash. Seekor kambing sembelih. Bagi kau orang. Sedekah. Seekor kambing. Siapa yang pergi pada waktu yang ketiga pula? Waktu thaliyah. Waktu thalithah. Waktu yang ketiga. Seumpama dia sedekahkan seekor ayam. Tak. Lembu dulu adik. Salah. Kedua ni lembu dulu. Kedua tadi lembu dulu. Ketiga kambing. Kepak baru ayam. Saya pergi waktu kepak. Seumpama dia sedekah seekor ayam. Ada riwayat yang lain. Waktu kelima. Hak ada tak enang. Waktu kelima. Seumpama dia sedekahkan seekor burung. Sedekah seekor burung. Kau sikit ni kau cek ni. Dia kau cek. Siapa mari pada waktu yang keenam? Seumpama dia bersedekah sutir telur.
putih telur. You beli putih telur, sedekah korang. Banyak tu. Kau sikit lah. Okey, dalam hadis ada sebut 5. Ada dalam hadis sebut 6. Itu benda burung segi situ ada tengah tu. Ada hak 5, maknanya unta, ni waktu pertama unta, lembu, kambing, ayam, telur. Okey. Dia nak bagikan waktu bagi start daripada subuh sampailah tergelincir matahari. Start pada subuh sampai tergelincir matahari. Waktu tu pukul berapa jam lah? Tak faham tak? Tak faham tak? Subuh pukul apa? 5.40. 40. Mana bank 40. 5.45 kat banyak. 5.45 rasa. 5.45 tu dah. 5.45 contoh. 5.45 jalan sampai mana? Sampai pukul 1. Bagi 5 waktu. Contoh bagi 5 tu berapa jam jadi contohlah. Pukul 5 kat dia. Tetap konang lah. Konang subuh senang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 7 jam. Okey. 7 bagi 5. Berapa? Sekejap kira kali. Biar nampak. Apa? 7 bagi 5. Sejam setengah. Sejam setengah. Bermakna nak dapat unta dia konang setengah tu gidah sejik. Pukul 7 hal tak. Pukul 7. 5.45 konang dia. Sejam setengah. Sejam setengah, 7 setengah. Maknanya tempoh dia tu 7 setengah tu gidah sejik untuk mayang Jumaat. Tak usah pelik lah. Pelik pada zaman kita. Zaman salafun salih kita, gi mayang Jumaat bawa pelita. Bermakna dia gi bila? Subuh tu duduk situ dah. Subuh tu duduk situ dah. Mayang sejik direct. You duduk di sejik sampai bila? Sampai Zuhur. Sampai Jumaat. Ada pelik lah. Tak pelik. Bawa peliknya kita zaman ni. Sebab benda, kita pergi ngujung-ngujung. Tu pun ngujung-ngujung pun orang nak kumu ila salatikum. Baru masuk. Baru sampai sejik. Dulu zaman pergi ngepelita. Bermakna mereka pergi mayang subuh, duduk sejik sampai ke Jumaat. Mereka lah. Ada. Itu waktu pertama. Waktu kedua bagi. Tambah pula sejam setengah lagi. Masuk benda. Seumpama meleh lembu. Lepas tu meleh kambing. Lepas tu meleh ayam. Ngujung-ngujung. Rasanya kita banyak telur dah rasa. Tak? Kebanyakan kita telur lah kok. Sedekah telur. Tak apa lah. Kurang-kurang ada lah sedekah kita. Sedekah Jumaat tu. Sedekah telur. Tak? Hak tak ada bila orang bang. Ada. Tutup buku. Tutup buku. Dia pergi tutup buku. Malaikat tutup buku. Sebab malaikat tunggu pintu. Malaikat tunggu pintu. Siapa masuk, dia pahala. Ditulis, dicatat pahala. Ni sedekah. Wah ni. Abang Azhari. Waktu pertama. Malai unta tu. Unta lah. Boleh lah pahala unta kita. Pahala sedekah unta. Said Faiz. Tutup buku dah ni. Dah dang lah tu. Said Faiz dah dang apa. Tutup buku dah. Masuk bila? Orang bang Zuhur. Tak iman naik khatib. Malaikat pun berhenti buat benda lain. Tak iman naik khatib. Malaikat pun berhenti buat kerja dia. Duduk. Dengar khatib berkhutbah. Cuma kita tak nampak lah malaikat tu. Orang nampak ni kumbu lah. Dah semayang lah kita. Pakat lari belaka. Malaikat pun duduk tunggu. Dengar khatib berkhutbah. Itu. Jadi kalau orang nak dapat pahala, gilah. Gi sebelum Jumaat, sebelum orang bang Zuhur ni. Jadi bila khatib naik, maka ditutup buku. Jadi gitulah. Jadi kita nak tahu kita ni pergi dapat pahala benda-benda, kurang-kurang adalah benda yang kita sedekah. Sedekah di hari Jumaat, pahala yang kita dapat. Lepas tu duduk dengar lah. Dengar khutbah tu. Jangan anyuk dia tu. Anyuk. Alhamdulillah. Jangan mati dah. Jangan mati dah. Jangan mati dah. Sudah-sudah. Amin. Islam pula. Ya kat tangan. Tak ada doa. Cik Imam pun. Alhamdulillah. Kedua pula. Jangan pula mati. Sudah-sudah. Qumu ila salatikum. Ibu sudah. You bangun lah. Masa tu lah bangun lah. Kalau bangun okey tak apa. Soalan bangun hodok okey. Bangun kebah kaki. Tu khabar habis orang. Rabah tu tiang kau ni. Ada kebah kaki. Jadi tidur. Ala-ala kadar. Dah cuma makruh lah hukum kita tidur ni.
Itu pun dengan syarat dia. Dengan syarat bukan cukup 40 orang. Contoh kalau memayang. Orang mustauting ni, kita kan cerita orang mustauting mukimin minggu lepas kan. Orang semayang cukup-cukup 40 orang. Cukup-cukup 40 orang. 40 orang semayang. Mustauting belaka ni. Mana kesah lah kalau ikut nak semayang Jumaat Haram ada hak tidur. 40 orang tak boleh tidur. Dah haram tidur. Sebab dia, kalau seorang tak dengar rukun khutbah, tak sah semayang. Dia orang hak dengar ni wajib dengar rukun khutbah. Ada pun kita dah semayang ramai dah ni. Dah wakil lah. Kita wakil ke orang. Dah 30 tahun minta orang wakil. Dia nak berjam mati dulu dah tu. Wakil dah ada dah. Orang akan dengar ni kata. Makruh kau ni. Lepas tu kita ni kalau nak tidur lah, dengar dulu rukun khutbah. Dengar dulu rukun khutbah. Tak banyak pun depan tu. Alhamdulillah. Selawat ke atas Nabi. Wasiat taqwa. Usikum bitaqwallah tu. Lepas tu tengah dia tu sikit. Baca ayat Quran. Biasa kita kalau tu nak dengar sedar dah kan. Dah sedar nak baca doa kan. Dah orang baca Quran. Dengar tu sikit. Lepas tu khutbah kedua pula. Dengar pula. Selawat. Alhamdulillah. Selawat. Wasiat taqwa. Lepas tu pergi ngujung. Doa. Doa tu biasa orang bangun lah. Banyak enggak? Kita tahu. Kita duduk atas. Asal gini belaka. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Kita lah ke? Ni sedar. Okey tu. Dia dengar. Dia dengar hak wajib lah. Rukun lah tu. Doa pada orang mukmin. Kita nampak lah. Dia atas. Nampak lah ke? Nunduk lah ke tu. Tapi kita tak kata dia tidur. Dia bersama dengan Allah. Dia kata gitulah. Allah ghaibubah. Baik. Baik. Lesah tu. Mari sembahyang Jumaat awal dah. Kalau boleh, pergi lalu orang jauh, balik yang dekat. Afdal. Pergi lalu orang jauh, dapat pahala lebih sikit. Oleh aku jauh sikit. Kalau duduk sini, dah diam jauh sikit. Ni bayang majlis sedikit kat umur. Ni lah kat lain. Dah kali-kali kau semua. Biar bersabar ke kali-kali. Dah. Biar bersabar. Ya, jauh-jauh sikit. Kalau biasa nak pakai jubah, pakai serban, pergi adik tadi kandung. Dah aku nak berasa nak pakai jubah serban tapi malu. Dah, takut orang kenal. Dah pergi jauh dapat pahala banyak. Dah rasa malu lah. Dah rasa malu. Dapat pahala kita tu. Pahala Jumaat belaka. Dan sunat lagi. Kalau hari Jumaat ni, sini tunjuk dah, tak ada sini. Sunat hari Jumaat pakai warna putih. Dia bukan khusus, tapi ulama fiqh letak jadi sunat. Tak ada hadis pun Nabi kata sunat pada kita pakai baju putih hari Jumaat tak. Nabi suka pakai warna putih. Nabi suka warna putih. Dan Nabi sebut juga di antara warna kegemaran Allah adalah putih. Betul kain kapang warna putih. Betul kain kapang warna putih. Nak betang ke Tuhan tu. Allah suka warna putih. Jadi ulama fiqh dia pun bahas, dia tengok okey jadi bila Allah suka warna putih, hari Jumaat khususlah. Hari Jumaat ni hari raya kita. Hari Jumaat saja. Jadi sunat pula kepada kita untuk pakai baju putih untuk pergi sembahyang Jumaat. Kalau berlaku hari raya hari Jumaat. Hari raya hari Jumaat. Sunat lagu mana? Sunat pergi sembahyang raya pakai baju berwarna-warni. Jangan warna-warni sangat jadi keling lagi. Pelangi mari kan. Maksudnya berwarna lah. Selain pada putih. Pergi sembahyang Jumaat sunat. Pergi sembahyang Jumaat. Pergi sembahyang raya sunat. Hari raya sunat. Tidak disunatkan warna putih. Sunat warna lain. Sunat izharkan kegembiraan tu dengan meriah. Dia dapat meriah. Lepas tu nak pergi sembahyang Jumaat lagi. Pakai warna putih pula. Sunat nak pergi sembahyang Jumaat tu warna putih. Dia gitu dah. Sunat tu ada kita tu pakai warna putih. Itu kita kadang-kadang terpaksa. Kita terpaksa. Sebab jubah imam warna lain. Tapi dalam tetap juga kita pakai putih. Dalam tu tetap juga pakai putih. Nak dapat pahala lah. Dapat pahala untuk sunat di sembahyang Jumaat warna putih. Nak pakai serban, afdal. Pakai. Dah sebimbang lah. Dah kata orang kata kita ni lama pula. Jangan pakai besar-besar. Jangan pakai besar-besar. Jangan pakai tekak banyak. Ada pergi je. Ilik aku mana pun sosak-sosak. Pergi sembahyang. Dapat pahala. Tak ada arah. Time orang khutbah tu. Masa tu pakai serban. Lepas tu bersemayang pakai serban. Lepas tu habis semayang. Malu sangat dah. Cabut. Tak bahu kita. Tu. Sunat pakai serban. Baik.
Seterusnya bukanlah dari perkara sunat dilewatkan sembahyang Jumaat itu sehingga sebahagian waktunya telah luput atau sebahagiannya. Malah yang sunat hendaklah sembahyang Jumaat itu ditunaikan pada awal waktu Zuhur sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita pun semua buat gitu belakalah. Tak ada orang buat lewat sembahyang Jumaat. Orang sembahyang Jumaat tu nak khatib naik khutbah, lepas tu bebek, lepas tu sembahyang Jumaat dulu. Tak ada orang buat lewat lah. Pukul 3 baru khutbah naik, khatib naik. Pergi saja pukul 3. Bahan nasi je pukul 3. Di waktu imam berkhutbah, hendaklah anda memasang telinga. Pasang telinga baik-baik untuk mendengar segala yang disampaikan oleh imam itu dari tunjuk ajar dan nasihat. Kemudian, hendaklah anda menurut apa yang dikatakannya dalam khutbah itu. Anggaplah dirimu itu sebagai orang yang ditujukan segala nasihat dan kata bicara. Jadi, betul tujuan kita suruh dengar khutbah. Dengar khutbah tu kadang-kadang ada benda penting pada kita. Khutbah Jumaat baru ni alhamdulillah nampak penting kok pada khutbah kedua. Kalau orang perasan lah. Tapi kalau tak perasan tak apalah. Kalau kita tidur ke. Dan khutbah baru ni alhamdulillah bagi kita untuk khatib tu. Jadi kita tahu lah. Jadi ada nasihat-nasihat yang dilontarkan dalam tu. Yang bermanfaat pada diri kita. Kalau dengar tu suruh dengar. Sebab tu kalau orang Jumaat, orang khutbah Jumaat, jangan buat benda yang melalaikan kita. Betul katanya. Tapi dia tidur dia melalai lah. Sama tu. Sama lah. Main pasir pun. Main pasir dia kuti-kuti. Tengok kapet tebal. Kapet tebal dia kalau gerak dia ada tu. Betul. Ini lukis. Lukis. Melalaikan tu. Siapa yang buat perkara yang lalai. Fala Jum'atalah. Maka tidak ada pahala Jumaat. Kurang ada pahala lah. Ada pahala tu maksudnya bukan semayang di sisi ya. Dapat adalah pahala tu tapi tak seumpama pahala orang yang memang betul-betul dengar khutbah Jumaat. Bahkan Nabi larang orang bising. Kita dah cakap, orang cakap. Kita pun pergi, diam kau khutbah. Kita pun dapat pahala. Padahal kita tegur orang. Walaupun kita berkata diam sekalipun ada tak bilakan orang. Walaupun kalian berkata diam sekalipun tu maksudnya dia orang cakap diam kau tak kita tak ada pahala. Orang tegur kan. Tu tegur tu kena tegur. Tepuk ke, tengok sikit ke biar dia perasan ada. Jangan cakap dan sebagainya. Kalau kabarnya detailnya pada waktu khutbah tu. Kerana malaikat sendiri pun tutup buku dah cara dah orang masuk orang keluar dah. Tutup buku catatan dia dengar khatib berkhutbah. Gitu. Dengarlah. InsyaAllah. Moga-moga ia bermanfaat kepada kita. Hukuman ke atas orang yang meninggalkan Jumaat. Sampai sikit di sini. Di antara bid'ah yang dikeji ialah melengahkan diri untuk pergi menunaikan sembahyang Jumaat. Kita cerita dari itu kan. Orang hok pergi sembahyang Jumaat ni. Yang kata bid'ah yang dikeji. Kerana ada bid'ah yang hasanah, perkara baru tapi ianya membawa kepada kebaikan tidak jadi masalah. Ni pengajian kita. Hari ni belajar akidah hari ni belajar fiqh hari ni belajar tasawuf Nabi tak buat pun. Nabi ada ke bukan hari ni kita nak belajar fiqh hari ni tak ada. Ulama kita bagi. Nak belajar gimana? Pergi pondok. Madrasah apa semua tu. Itu bid'ah belaka tu. Bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang baik. Perkara baru yang baik. Ada pun perkara baru yang buruk. Yang langgar syariat. Itu bid'ah yang dikeji. Ni dak pergi mayang Jumaat. Bid'ah tu. Nabi suruh mayang Jumaat, dia dak pergi mayang Jumaat. Bid'ah yang dikeji. Kata dak sedap mana mayang subuh 2 rakaat. Sikit hangat kamu. Kata aku nak mayang pak kamu. Ibrahim mayang. Apa yang Ibrahim mayang? Aku nak mayang pak tu. Haram hukum ni dah boleh. Dah sebab sedap gitu. Dah boleh. Kena sembahyang 2 tu lah. Ni kalau you buat pak maknanya itu bid'ah dikeji. Haram hukum dia. Finnar. Ni awak masuk neraka. Orang melengahkan diri untuk pergi menunaikan sembahyang Jumaat yang biasanya dilakukan oleh setengah-setengah peniaga dan pekerja. Orang nampak. Padahal sembahyang itu wajib atas mereka. Ada orang nak nega gitulah. Nega benda nega jual beli dan sebagainya. Bila tiba waktu tu betul apa dah? Bila tiba waktu sembahyang, bila orang panggil, orang banggi. Kena berhenti belaka. Haram hukumnya orang yang berjual beli ketika mana orang sedang sembahyang Jumaat. Maksudnya orang khutbah Jumaat lah. Khutbah Jumaat, sembahyang Jumaat. Waktu tu haram. Haram jual beli. Bagi mereka siapa? Bagi mereka yang wajib pergi sembahyang. Contoh. Hok jual
hak wajib sembahyang. Lelaki lah. Wajib pergi sembahyang Jumaat. Kita nak jual. Pergi beli, berapa wang? Berapa wang tak wajib? Bagi orang puan yang pergi beli masa tu, dah haram pun hukum dia. Tak berdosa pun. Orang tukang jual, haram hukum dia. Dosa. Dia yang jual. Beza terbalik pula. Orang jual berapa wang? Orang pergi beli, wajib sembahyang. Haram pun hukum dia. Haram yang pergi beli, yang jual ada haram pun. Tapi kalau jual yang bukan orang wajib, yang beli pun bukan orang wajib, tak masalah. Ada masalah. Ini bagi orang yang diwajibkan. Jadi peniaga-peniaga kena hati-hati. Ada. Dari mana ada yang ada kuasa untuk menegur, tegurlah. Sahabat-sahabat dia kena sebagainya, tegur. Tapi kalau tak mampu, ada pihak-pihak atasan yang mampu untuk menegur, maka mereka yang wajib menegur. Tapi kalau dia tak ada kuasa, dia ada kuasa tapi tidak menegur, kita berlepas tangan. Tengah tegur kan jadi baloh pula kan. Orang mari serang rumah, bakar rumah kita pula. Tak tahu dah perangai orang lagu mana. Ada tahu perangai lah. Kalau tak tahu perangai boleh tinggal dulu. Ada. Jadi ada pihak berkuasa yang boleh menegur, suruh pada mereka. Jadi kalau mereka tidak buat kerja, dosa atas mereka. Membiarkan perkara mungkar itu berleluasa. Dah cukup tepek banner saja dah cukup. Tak jadi. Tepek banner saja. Tak. Dikenakan denda bagi orang yang tidak sembahyang Jumaat. Ada. Relax. Duduk luar lamba dia. Ada orang cara pun. Kalau nak buat, kena bekerja lah. Kena buat kerja tu. Ada. Kena cari. Tapi barang payah kalau hari Jumaat ni orang nak buat kerja tu membayar Jumaat juga. Ada. Kena sedar diri belaka lah. Kena sedar diri belaka. Tu suruh mari sejid surau. Basuh hati. Maka menjadi wajib atas pemerintah untuk memaksa orang-orang itu supaya hadir Jumaat. Dan menghukum mereka yang masih meninggalkannya. Setelah diberitahu dan diingatkan. Pemerintah tidak akan berterlepas dari menjalankan tanggungjawab ini, terutama sekali mereka yang dilantik sebagai penguasa ke atas rakyat jelata, tidak harus mengabaikan perintah ni. Malah ke atas rakyat jelata tidak harus mengabaikan perintah ini. Malah hendaklah mereka memaksa orang itu meninggikan syiar-syiar agama Islam, menyuruh menunaikan segala yang fardu dan menjauhi segala larangan. Seterusnya, jika penguasa-penguasa itu perlu mengawasi perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, maka pada urusan akhirat juga turut sama perlunya. Wallahu a'lam. Dak obat dunia, rabuk, sibuk. Cerok nui sama kau. Tidak apa-apa, orang dengar luar. Astagfirullahalazim. Mana saat ni lah. Obat dunia, baju. Obat akhirat, kerja tak. Kerja tak. Orang nak mayang tu, orang nak tutup aurat tu. Gih, orang penguasa-penguasa kan. Bumi Islam kan kita ni. Tak. Kita tegak lah ke tutup aurat tu. Pergi pasar-pasar apa semua tu. Pasar-pasar malam ke benda, kita tegak lah ke. Penguasa-penguasa. Awak betul kan jadi penguasa. Sebab tu kita tak jadi penguasa. Kita nak gagah lagi. Tapi tak apalah. Kita nak tegur-tegur gitulah semampu kita. Dan kita yang tidak ada kuasa ni bukan berdiam diri. Tak. Bukan kita berdiam diri. Kita perlu juga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang nampak benda kemungkaran, tegur dengan tangan. Maksudnya tegur dengan tangan, kuasa yang kita ada. Kita ada kuasa. Ngusi surah. Dia ada kuasa nak tegur kan. Pakai comel sikit, mari surah sejid. Katanya pakai dua pendek gitu. Dia ada kuasa. Kalau orang lain tegur, okey tak jadi. Dia nama ni orang tahu lah ni pia pengusi. Apa dah kampung. Nasihat. Nasihat tegur kita. Kalau orang tak tahu, apa dia mai tegur kita? Bit luar. Allah, nasihat tegur kita dia. Nasihat tegur. Ni dah lewat benda lah. Lewat benda lah. Ni gitu. Ada kuasa ni memang gitu lah. Itu kerja buat kita. Kita ada amanah lah. Jadi baru kena faham, kena dengar lah. Kena dengar. Jadi kita ada kuasa tegur. Falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tidak mampu tegur dengan tangan ataupun kuasa dia, fabilisan ni dengan cakapan dia. Ni orang ni boleh tegur. Boleh tegur. Walaupun aku tak ada kuasa sekalipun, aku ni orang sama je. Sama tarah dengan dia je. Dah nampak tu biru sama je, biru kedapuran lah ke. Tapi nak tegur orang, ada apa? Sama-sama biru kedapuran dia. Awak gini nak kita tak boleh. Dia tengok kata, biru sama kita. Tak apalah, terima. Ada kuasa tapi lisan kita boleh. Kalau tak mampu juga, fabi qalbi. Ngati kita lah.
Tengok kemungkaran, tak boleh nak tegur. Kalau tegur ni, nothing dia ni. Betul kan nothing. Ada lah. Ada. Dengan akhlak kita pula. Ataupun benci benda yang dia buat. Benci kemungkaran yang dia buat dengan hati kita. Itu paling-paling lemah. Fadzalika dha'ful iman. Itu paling lemah sekali dari iman kita. Paling lemah iman tu dah buat benda. Tapi kita benci lah. Dah berahi benda orang buat tu. Tapi kita boleh buat benda, tunjukkan dengan akhlak kita. Tu kena hati-hati. Walaupun kita ni jangan kita nampak semua kita ni orang paling baik. Jangan. Sebenarnya kita dah, aku ni kalau tegur tahu dah perangai lagu mana. Dah khalas. Tunjuk akhlak yang baik saja. Tegur siapa, tanya khabar. Itu simple, benda simple. Nak terik orang mari semayang berjemaah. Kita mari semayang dulu. Kadang-kadang orang tengok, ramai surah ni kata. Orang rasa nak pergi. Dah kalau mari tengok pakat 2-3 orang gitu, mari lemah. Dah orang lalu tahu. Tapi kalau ramai-ramai, semua pakat belaka. Semua nak baiki diri. Jangan sibuk dengan orang. Jangan terlampau sibuk dengan orang lain. Tapi kita nak sibukkan baiki diri kita dulu. InsyaAllah Allah akan bawa lah. Allah akan bawa. Asbab kita baiki diri kita, Allah beri hidayah pada orang lain. Allah beri mudah. Kadang-kadang kita tak cakap pun orang. Tak khabar pun orang. Tapi orang tertarik. Allah dia ni tengok berubah dulu ni. Petang ada nampak dia ada di pakar lagi bawa kes. Hari ni siapa surah. Kita tahu lah. Bagi update kita. Petang dia. Tapi boleh siapa surah. Gana orang hak kerja buat juga. Tak. Mungkin dia kata malu aku. Tak. Ia khabar tak korang? Marilah. Maya sikit. Tengok aku ni. Boleh bawa siapa rumah ni. Tak. Ia tak khabar korang pun. Tapi ada benda yang kita buat yang memberikan kesan lebih besar pada orang. Dengan benda perbuatan kita. Hal kita. Hal ni lebih penting. Pakaian kita. Tak. Pakaian kita. Kita tengok dalam gambar-gambar dulu. Gambar-gambar dulu. Surah kita lah. Surah kita. Gambar-gambar dulu. Dia pakaian lagu mana? Lain dulu. Kita tengok. Mari surah lain pakaian dia orang. Hari ni comel. Kain plekak baju. Ridak atas. Comel. Kim dia. Kadang kita ceramah dulu. Kita kata molek makan-makan. Kain plekak dulu. BHI belakang kata kalau boleh. Tak ada pun. Tak ada. Tapi sebab dia orang tertarik dah. Suka dah dengan kehidupan seumpama ini. Faham tak? Dia gitu. Jadi bertebaranglah dengan akhlak yang baik. Jangan dalam surah saja. Keluar bawa akhlak tu. Jangan kita faham saja cerita tentang akhlak Nabi. Bawa akhlak Nabi luar. Bawa solat Jumaat kita. Jangan keluar habis. Dulu kalau kita belajar. Jangan keluar dari madrasah. Keluar bersama madrasah. Jangan kita keluar dari surah. Kita keluar dengan surah. Dalam surah kita jaga semayang kita keluar pun gitu juga. Ni gitu kan. Wallahu ta'ala a'lam. Moga Allah Ta'ala jaga kita. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ini orang istiqamah dalam kebaikan. Dan Allah Ta'ala campurkan dalam diri kita ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Agar akhlak tersebut bertebarang, tersebar kepada mereka-mereka yang di luar sana. Dan mereka pun juga jatuh hati. Bukan sebab jatuh hati kita, tapi jatuh hati dengan akhlak Nabi SAW. Kerana kita yang bawa. Dan biarlah kita ini menjadi pejuang yang benar. Pejuang yang membawa apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agar mereka semua kembali kepada Allah. Mereka semua kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga Allah Ta'ala terima setiap amal perbuatan kita. Allah Ta'ala terima setiap ketaatan yang kita laksanakan. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Sehingga ke penghujung nyawa kita. Dan kita dapat bertemu dengan sebaik-baik orang yang bertakwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma. Tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alna ma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matuna wa la mahrum. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.